Bila sebut kaya, semua orang nak kaya. Tapi, adakah kita buat apa orang kaya buat? Iaitu menabung. Menabung bukan sekadar simpan duit, tapi latihan disiplin kewangan. Ia ajar kita kawal nafsu untuk elakkan boros. Setiap ringgit kita dapat tu, kita hargai. Bila ada tabungan, hidup kita pasti akan lebih tenang. Kecemasan datang, kita takkan panik sebab kita ada simpanan sebagai dana kecemasan dan kita tak bergantung kepada hutang. Menabung juga menjadi asas kepada pelaburan. Sebelum melabur, pastikan tabungan sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Sebab itu, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i selalu ingatkan, sebelum fikir nak jadi kaya, pastikan ada tabungan. Kaya bermula dengan tabiat kecil tapi konsisten. Bila tabungan dah kukuh, baru fikir nak kembangkan aset ke dalam emas ataupun aset-aset yang lain. Sekiranya anda berminat nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video 5 langkah daftar percuma. Saya bantu anda dalam cara simpanan yang terbaik untuk anda.